يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا tajwid, fasoha, suara dan lagu. Kita biarkan Ustaz Izzat untuk mengira markah. من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد. Tajuk dorongan anak manis dengan diangkat bersama kita membuat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. Pada pagi yang penuh berbahagia ini, kami merasa amat bersyukur kehadirat-Mu kerana dengan keizinan-Mu ya Allah, kami dapat berkumpul untuk bersama-sama meraihkan sambutan Bumi Perak Surau Taman Pandan Mewah 2023. Dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد حملته أمه وهنا على رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Abdul Hamid bin Hussein, Datuk Bandar Majlis Bandaraya di Rakyat Kelang, dan juga mantan yang YGP MPAD. Yang dihormati Tuan Inspektor Yusril, OCS Balai Polis Mandailing, mewakili OSPD dan PDF Mandaya, Musa Cik Kamil, mewakili PYPP MPAD, Fadil Ustaz Hanafi Syarif yang saya sayangkan dalam perjalanan, Berhadiah Hafiz Matlub Industri Syarif Kemudian bahagian Datuk Abdul Hamid dan dapat meluangkan masa dan seterusnya merasmikan majlis kita pada pagi ini. Tak dilupakan juga kepada kehadiran yang dilupakan dan juga makanlah dan akan dilaksanakan oleh pihak pengurusan Sarawak Mandailing. Muslimin muslimat hadirin dan rahmati sekalian, 25 tahun telah berlalu sejak pengurusan baru SDM mengambil alih pada tahun 2024. Pihak kami dan majlis kita pada pagi ini beri bukan perkhidmatan di sini. Penghargaan turut berikan kepada semua pihak yang terlibat yang memberi sumbangan daripada segi tenaga dan sumbangan wang lebih. Tak dilupakan kepada semua AKK yang terlibat menjayakan program pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat kepada mereka. Pengurusi Surau Taman Padang Mewah Tuan Haji Abdul Hafiz bin Manu untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Ustaz Muhammad Hanafi bersama saya. Okey, itu juga saya yang sebagai Tuan Inspektor Yusril Hafiz bin Kamarudin, Ketua Polis Balai Padang Indah, Encik Kamil Amir, Ketua Bahagian Urusan Korporat Jabatan Hasil PKJ ini, Tuan Haji Ishak ada, Tuan Haji Rashid ada, Cikgu Badrul ada. Itu antara orang hebatnya. Nanti saya cerita satu persatu. Saya nak cerita ni 25 hari ni sebab 25 tahun punya sejarah. Minta maaf ya. Tapi saya cut short 6 tahun terawal je. Nah itu biar awal cerita ya. Bekas mantan ahli Kampasa Surau Taman Padang Mewah, bekas imam-imam Balai Islam Padang Mewah, bekas imam-imam Surau Taman Padang Mewah, barisan ahli Kampasa Surau Taman Padang Mewah yang ada sekarang, para hadirin-hadirin yang saya hormati sekalian. Sebelum saya meneruskan penceritaan saya sejarah 25 tahun dahulu kepada orang lama dan orang generasi baru, kita sedekahkan dulu Al-Fatihah kita kepada mereka-mereka yang telah terlibat secara langsung. Saya baca satu persatu yang hari ini telah mendahului kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala khidmatnya yang apa telah dicurahkan bersama kita terus sampai memberkati di sana. Yang pertama, almarhum Tuan Haji Abdul Aziz, almarhum Tuan Haji Syahrudin Timbalan Kerusi setahun lepas ya. Tuan Haji Rosli setiausaha terus nak bina surau dalam 20 kali 20 je. Tuhan punya kuasa besar ni sebenarnya Allah dah tunjuk daripada awal lagi. Niat kita baik nak bina rumah Allah. Kita tengok, kita rujuk dengan pegawai Pencamada. Dia kata buat survey. Alhamdulillah Tuhan punya kuasa, siapa jangka, saya dijangkakan Padang dengan ini satu lot. Rupanya ni satu lot berasingan. So kita rujuk pada tanah, rujuk meja, kita ambil whole thing. So Alhamdulillah tu dapatlah 1 ekar, 1.8 ekar. Di semua kerja Tuhan bantu kita. Allahu Akbar. Jadi seterusnya pada 23 Disember lulus untuk pembinaan. Itu yang kita ambil 23 Disember tahun 2000 itu kita ambil ni 25. Sebenarnya kerja dah berjalan 2-3 tahun sebelumnya. Jadi kita ambil rasminya, mensahannya pada 2020. Dan pada 24 Februari 2001
berlakulah majlis pecah tanah dan penyentuh muka biar. Tapi satu saya nak kembali tuan-tuan pengalaman yang kita alami. Sehari sebelum 24 Februari, 23 Februari dapat telefon daripada pengarah penguatkuasa JPJ Tuan Kudus. Dia telefon petang, dia kata tuan nak tanya besok ada perhimpunan haram je. Astagfirullahalazim. Kat mana tuan? Di Padang Mewah, di Padang ada pencerobohan tanah ada. Allahu Akbar. Ini cabaran. Saya nak kongsikan tuan-tuan. Lama korek, bukan cerita. Cerita orang ni dah 3 hari duduk pejabat saya atas surat. Itu cabaran pertama. Yang sebenarnya surat pelepasan semua dah ada, tapi ini cabaran pertama, ujian Allah nak bagi pada kita. Alhamdulillah, besoknya berlaku seperti biasa. Jadi ini antara kita, jangan kita ingat bahawa Allah ni tak ada cabaran, tapi ada. Kita mempertemukan kita dengan tuan arkitek, menguruskan pembangunan ini dengan baik, dan kita masa tu duit peruntukan pada JS 100,000 tak boleh keluar lagi pasal proses bank apa semua. Ini pengalaman yang biasa, orang lain tak ada pengalaman, kami berpengalaman. Jadi selepas tu nak buat kubah 30,000. Mana nak cari duit? Allah yarham Haji Zakaria. Jom kau ikut aku. Kami pergi ke rumah Taman Putra, jumpa satu Allah, sembang-sembang, keluar 30,000 cek malam tu. Naiklah kubah kita 30,000. Jadi ini kaedah-kaedah yang kita buat, dan selain itu kita juga menggunakan kaedah keharmonian. Saya juga tanya dengan arwah Tuan Haji Syarif, Tuan Haji Aziz. Dia kata, Ji, itu nak buat 100 kali 100 duit tak ada ni. Dia tanya satu soalan pada saya. Ni nak bawa rumah siapa? Saya kata, nak bawa masjid, bawa rumah Allah kan? Ya. Kita ada dengan Allah. Ayat itu. So adalah beberapa kaedah dikatakan sampai satu peringkat. Kita membaca keseluruhan jemaah 40 kali Yasin semalam, 40 malam. Cuba tuan bayang-bayang kalau malam tu datang 2 orang, nak cukup 40 kali pun. Kita pernah mengalami daripada sekali seorang sampai 7 kali seorang Yasin malam tu. Pekak ni. Jadi ini kaedah keberanian yang saya kata sangat berkesan. Ini saya nak share pengalaman pada mereka yang memikirkan nak buat surau tak ada duit apa ni. InsyaAllah kita nak bawa Allah, berkata Allah, minta dengan Tuhan. Usaha dia kata, syukur Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Dan kita masuk kepada kita. Dan seterusnya, apa penduduk buat takkan tengok sahaja. Penduduk setiap hujung minggu turun ramai-ramai buat unskill job. Maksudnya tolak troli, angkat pasir, itu yang kita buat. Mungkin kita dapat gambarkan dalam gambar yang akan ditunjukkan ini. Tapi waktu yang paling mencabar tu Haji Rashid. Bila saya datang, ni tim nak balik, ni tim baru nak masuk, cemas. Pasal nak bayar gaji. Jadi dengan bantuan sahabat-sahabat nak bayar gaji, dapat 40 hari, dia balik, datang satu tim 40 hari. Ji, macam mana Ji? Tu Haji Rashid dengan Haji Malik, dia pandai lagi ukur macam mana, sebentar duit tak masuk lagi. Bayar gaji nak balik. So next masuk tim baru. Itulah antara perkara yang rumah haram. Siapa dia? Almarhum Ustaz Salam. Dengan keugabaan dia. Saya mengikuti kereta Ustaz Salam. Apabila kita disahkan boleh mendirikan jemaah, saya terpaksa menstrukturkan imam yang patut menjadi imam. Sebab arwah ni pemegang PR, jadi saya tak boleh recommend dia untuk jadi imam ni Ustaz kan. Jadi kita terpaksa ayatnya. Tapi tak apalah, patut dia faham. Tapi saya kata satu karakter dia sangat komited. Balai Islam ni sangat komited daripada pecah tanah semua. Dan pengalaman yang agak kita yang tak boleh lupa, dia dah tak sabar bila dinding dah siap, bumbung tak ada. Dia kata, Cik Hafiz, jom kita sembahyang maghrib. Bumbung tak ada ni. Ustaz, ya betul. Inilah kawasan dia. Tak apalah, kita bentang je lah kamera, kita sembahyang. Saya, okey Ustaz, sembahyanglah kita maghrib pertama. Sedap, dia baca memang sedap. Ustaz baca ni memang bacaan dia sedap, apa dia bagus. Kami tadarus isyak subuh tadarus dengan dia terus. Tengah-tengah maghrib hujan turun. Tengah maghrib
bumbung tak ada apa tak ada. Di imam kat situ, kami kat sini atas kabel, hujan turun, yang selamba je lah, tunggu sampai habis. Itu pengalaman unik yang saya kata tak boleh lupa selagi saya hidup, insyaAllah. Dan satu perkara yang ditinggalkan kepada kita bukan sahaja kenangan. Kalau tuan-tuan keluar pada Balai Islam, tengok di kubah atas, tulisan Allah Muhammad tu almarhum buat sendiri hari-hari di sini yang lekat pada Kaabah. So seolah dia nak kita mengenangkan dia sentiasa. Kalau tengok kubah atas itu pasal dia dengan hura-hura nak tukar kubah, janganlah pusing benda tu. Dan antara lucunya ialah bila dah siap Muhammad tu, dia kata, Cik Fiz, mana tu cerek aluminium tu? Kenapa Ustaz? Tu kan atas bintang bawah tu kita nak letak cerek tu. Masya Allah. dengan si Zaidillah, tak payahlah kita belilah aluminium yang bawah tiang bintang. Sebab sekarang kalau tidak cerek tu atau tu? Aluminium. Jadi itulah antaranya. Dan beliau juga telah mengalami, kami juga berhadapan dengan mogok seminggu, kelam kabut, imam tak ada, ustaz beraja seminggu. Allahu Akbar. Itu pengalaman. Okey. Dan saya kesempatan ini mengambil kesempatan juga berkongsi nasihat kepada pentadbiran baru yang akan datang. Pertama, untuk mengurus mentadbir organisasi, pertama ialah persefahaman. Apa pun berlaku kita tolak tepi. Yang penting amanah yang orang yang terpilih jadi ahli kuasa surga masjid adalah yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan rumahnya, bukan urus naik kelab. So apabila amanah diserahkan kepada setiap pemimpin dan barisannya, kita sekarang ikhlas. Kalau kita tak mampu, declare, minta maaf, saya urusan lain. Sebab Allah bagi amanah ni untuk menguruskan sebaik mungkin, mengibarahkan rumahnya supaya bermanfaat pada umat Islam, insya-Allah. Dan kita harus merasmikan majlis sambutan cuti Perak 25 tahun Surau Taman Padang Mewah. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Saya untuk menyempurnakan majlis pada pagi ini. Jadi tiba-tiba saya pula datang daripada Kelang merasmikan di Padang Mewah. Tapi saya pun sebenarnya masih lagi duduk di Ampang dan masa di Padang Mewah. Dan alhamdulillah pada pagi ini secara kebetulan saya pun tidak ada program. Jadi kita bersyukur dapat bersama, walaupun kita sama-sama dengar tadi Tuan Haji Hafiz telah pun menyampaikan cabaran-cabaran dan rintangan-rintangan dan susah payah untuk membangunkan surau di Padang Mewah ini. Jadi kita bersyukur dengan cabaran-cabaran tersebut pada hari ini kita dapat berada dalam surau yang saya kira aman, sejuk dan juga indah dan dikelilingi dengan suasana penduduk yang saya kira sebagai satu tempat yang kita nyatakan apabila surau ataupun kompleks ini sebagai satu tempat yang penting kepada penduduk-penduduk di sini, khususnya untuk kalau kita lihat tadi berbagai perlu kita mengambil inisiatif untuk kita terus cairkan. Dan saya kira 25 tahun yang lalu malam masa itu saya belum sampai ke Ampang pada masa ketika kritikal tersebut. Saya berada di Ampang sebagai institusi Majlis Pendapat Jaya pada tahun 2002 dan saya keluar meninggalkan Ampang Jaya pada tahun 2020. Jadi 18 tahun saya berada kat sini dan beberapa kali program saya sempat untuk bersama. Dan saya nampak bahawa penduduk di sini mempunyai kerjasama yang tinggi, kerjasama yang erat. Maka terbina dan terbangunlah satu komuniti ataupun masyarakat yang saya kira akrab. Dan saya rasa dengan kepimpinan Tuan Haji Hafiz dan Komisi KRT dan juga ahli-ahli yang terkuasanya, maka setiap program, setiap aktiviti mendapat sambutan yang baik daripada penduduk dan masyarakat. Jadi dalam hal ini saya mengharapkan agar masyarakat di sini akan terus dapat mempunyai silaturahim yang baik dan seluruhnya dapat mengimarahkan surau dan juga kompleks ini dengan sebaiknya, dan segala pertikaian, segala salah laku ataupun perkara yang tak sepatutnya tak perlulah kita bawa ke sini. Dan kita hadir ke sini adalah sebagai satu masyarakat. Masa ada program bulan Ramadan dan sebagainya, ada aktiviti yang tak pernah dilupakan. Jadi saya ucapkan sekali lagi dan mudah-mudahan kepada mantan-mantan yang membangunkan bersama agar mereka semua diberi kesihatan yang baik, yang masih ada, daripada yang telah pergi mudah-mudahan Allah merupakan roh mereka di kalangan orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita yang ada
kepada pengurusi dan seluruh ahli tangguhkuasa sehingga 25 tahun kita sambut sambutan Jubilee Perak. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan akan terus berkekalan. Jadi dengan kata-kata itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis sambutan 25 tahun sambutan Jubilee Perak Penubuhan Surau Pandamiwa. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Maka dengan ini rasmilah sudah majlis sambutan Jubilee Perak 25 tahun Surau Taman Pandamiwa. Marilah kita saksikan tayangan video yang disediakan, tayangan video montaj yang disediakan dari awal penubuhan Surau Taman Pandamiwa dan aktiviti yang telah dijalankan dari awal penubuhan pada tahun 2000 sehingga kini. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت. Mus'ab bin Umair, semua ni anak-anak muda yang mereka ditinggalkan kekayaan untuk bersama dengan agama. Dan saya yakin pasti pun tuan-tuan dah korban ni. Saya tahu, walaupun tuan-tuan dengar saya ceramah ni, muka akan tu nampak dah lagi penuh-penuh kan, datuk-datuk ni, Ustaz Dain, semua sibuk semua, semua sibuk semua. Jadi saya katakan, tuan ni dahsyat nak boleh main pasal apa hari Ahad ni. Itu belum cerita lagi kita ada janji dengan isteri, tiba-tiba tukar. Tuan-tuan, ingat, cuaca rumah tangga bergantung pada cuaca isteri. Kalau isteri bahagia hari itu, bahagialah kita. Tapi tak boleh nak. Saya nak kenapa ni ada rasmi surau. Dia buat program. Bini kata okey. Bila bini kata okey, sebenarnya tak okey. Awak pilih nak pergi rasmi surau ke, awak nak buat sehingga anak nak pergi taman. Tuan-tuan, agama ni dia kena korban. Dah janji dah nak balik kampung, tiba-tiba minggu tu pula buat program 25 tahun sempena Jubilee Perak. Dah janji dah ni, terlupa ada program surau. Malah agak kat bini, yang
Baru nak cakap bini kita apa nak cakap yang kita tak jadi balik kampung kan? Dia tahu kan? Kita teriak sebab besok surau ada program. Abang pilih antara surau atau saya? Agama ni tuan-tuan dia akan bagi 1001 pengorbanan. Nak tengok siapa yang sanggup untuk korbankan untuk agama. Kita pergi Mekah Madinah, kita dengar macam mana sahabat-sahabat berkorban untuk agama ni susah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا
بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى السلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين محمد